Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Azamiti Yaakob dan saya merupakan pelajar Open University Malaysia bagi kursus MPU 3412 Khidmat Masyarakat. Pada hari ini, saya telah menjalankan sebuah projek khidmat masyarakat iaitu aktiviti gotong royong membersihkan kawasan Taman Tasik Seremban. Saya memilih lokasi ini kerana Taman Rekreasi merupakan tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat untuk berjoging, bersenam, beriadah serta meluangkan masa bersama keluarga. Namun begitu, kebersihan kawasan awam hanya dapat dikekalkan sekiranya semua pihak memainkan peranan masing-masing. Melalui projek ini, saya berharap dapat memberi sumbangan kepada masyarakat walaupun melalui usaha yang kecil. Objektif projek ini adalah untuk membantu membersihkan kawasan taman, meningkatkan kecerdasan tentang kepentingan menjaga kebersihan kawasan awam serta mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Sebelum memulakan aktiviti, saya membuat pemerhatian terhadap kawasan yang dipilih. Saya mendapati terdapat sampah, plastik, botol minuman, pembungkusan makanan dan daun-daun kering yang bertaburan di beberapa bahagian taman. Walaupun terdapat tong sampah yang disediakan, masih ada lagi segelintir pengunjung yang membuang sampah secara tidak bertanggungjawab. Keadaan ini bukan sahaja mencemarkan pemandangan, malah boleh menjejaskan keselamatan pengunjung serta memberi kesan kepada alam sekitar. Oleh itu, saya mengambil inisiatif untuk membersihkan kawasan ini sebagai satu bentuk tanggungjawab sosial. Sepanjang aktiviti ini, saya memberi penekanan kepada nilai tanggungjawab, disiplin diri, hormat terhadap alam sekitar dan semangat kemasyarakatan. Sebelum memulakan kerja pembersihan, saya menyediakan semua peralatan yang diperlukan seperti penyapu, cakar daun, sarung tangan dan beg sampah. Saya juga menentukan kawasan yang akan dibersihkan supaya kerja dapat dilakukan dengan lebih teratur dan sistematik. Aktiviti dimulakan dengan mengutip sampah yang terdapat di sekitar kawasan taman. Seterusnya, saya menyapu daun-daun kering yang bertaburan di laluan pejalan kaki. Daun-daun tersebut kemudian dikumpulkan menggunakan cakar sebelum dimasukkan ke dalam beg sampah. Semua sampah yang dikumpulkan dibuang ke tong sampah yang disediakan. Selepas selesai membersihkan kawasan tersebut, saya membuat pemeriksaan terakhir bagi memastikan tiada lagi sampah yang tertinggal. Walaupun aktiviti ini kelihatan sederhana, setiap langkah yang dilakukan dengan penuh komitmen dan rasa tanggungjawab. Melalui projek ini, saya dapat menghayati beberapa nilai penting. Nilai tanggungjawab diamalkan apabila saya berusaha menyiapkan aktiviti sehingga kawasan yang dipilih benar-benar bersih. Saya juga mengamalkan disiplin diri dan merancang aktiviti lebih awal menggunakan peralatan yang selamat dan memastikan semua kerja yang dilakukan secara teratur. Selain itu, saya belajar menghormati alam sekitar dengan menjaga kebersihan kawasan tanpa merosakkan pokok-pokok, lanskap dan kemudahan awam. Aktiviti ini turut meningkatkan kesedaran saya bahawa menjaga kebersihan bukan hanya tugas pekerja pembersihan tetapi merupakan tanggungjawab anggota masyarakat. Selepas aktiviti selesai dijalankan, perubahan yang jelas dapat dilihat. Kawasan yang sebelum ini dipenuhi sampah dan daun-daun kering menjadi lebih bersih, kemas dan selesa. Laluan pejalan kaki juga kelihatan lebih teratur dan selamat digunakan oleh pengunjung. Walaupun projek ini dilaksanakan secara individu, saya berasa gembira kerana dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat dan membantu mewujudkan persekitaran yang lebih bersih. Saya berharap usaha kecil seperti ini dapat menjadi contoh dan memberi kesedaran kepada orang ramai supaya bersama-sama menjaga kebersihan kawasan awam. Melalui projek ini, saya menyedari bahawa perubahan yang baik tidak semestinya bermula dengan sesuatu yang besar. Kadang-kadang, tindakan yang kecil seperti mengutip sampah atau membersihkan kawasan persekitaran sudah cukup untuk memberi manfaat kepada masyarakat.
Pengalaman ini juga mengajar saya supaya lebih menghargai kebersihan, tidak mengambil mudah terhadap tanggungjawab dan alam sekitar. Saya percaya, jika setiap individu memainkan peranan masing-masing, kawasan awam akan menjadi sentiasa bersih, indah dan selesa untuk dinikmati bersama. Sebagai rumusan, projek gotong royong membersihkan Taman Tasik Seraman ini telah berjaya dilaksanakan dengan lancar dan mencapai objektif yang telah ditetapkan. Melalui aktiviti ini, saya bukan sahaja dapat membantu membersihkan kawasan awam, malah memperoleh pengalaman yang sangat bermakna dan mengamalkan tanggungjawab disiplin diri, menghormati terhadap alam sekitar dan semangat kemasyarakatan. Saya berharap usaha kecil ini dapat meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan menjaga kebersihan kawasan awam serta menggalakkan lebih ramai individu untuk melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan ini. Sesungguhnya, kebersihan ini adalah tanggungjawab kita bersama. Setiap individu juga mampu memainkan peranan dan mewujudkan persekitaran yang bersih, indah dan selamat untuk dinikmati oleh semua. Sekian, terima kasih.